Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya nak buat satu video kepada pemilik penapis air jenama sekian yang dah habis tempoh pembayaran, kita boleh buat sendirilah. Okey, masalah pam saya ni, dia ada masalah pam booster dia leaking, menitik air kat bawah. Saya tak ada video yang nak tunjuk video leaking tu, tapi dia leaking melalui pam ni. Jadi saya beli pam ni di pasaran online. Beli, dia punya kuasanya, dia punya pressure dia semua sama dengan original. Jadi kita boleh tukar sendirilah. Jimat duit dan masa. Okey, yang ni kita tengok kapasiti dia, mat pressure dia sama dengan pam yang lama. Pam ni pun penapis air ni pun saya dah pakai hampir 10 tahun. Jadi ni sekarang ni rosak, ingat saya nak tukar baru. Okey, yang ni. Okey, untuk buka tukar tu, jadi kita perlukan buka penutup tepi ni. Ada 6 skru. Di belakang 3 skru dan di depan pun 3 skru. Jadi tuan-tuan tengok video ni lah. Ni antara tutorial untuk tuan-tuan tukar sendiri nanti kat rumah. Senang je, simple. Okey, tuan-tuan boleh tengok video ni. Tuan-tuan buka kabel atas, lepas tu tuan-tuan kena buka depan ni. Okey, depan ni kita buka macam biasa je. Buka, tarik ke depan, dan dia ada satu soket elektronik tu. Kita cabut yang tengah-tengah tu, warna hitam tu kan. Itu. Jadi kat depan ni ada 3 skru. Tuan-tuan kena buka skru ni. Okey, yang belakang ni ada 3 skru. Jadi buka tiga-tiga dia. Okey, dah siap buka 6 skru tu, depan dengan belakang. Jadi tuan-tuan boleh buka cover ni. Tarik ke atas, tolak. Okey, dah terbuka. Jadi kita boleh nampak semua komponen-komponen kat dalam penapis air ni. Okey tuan-tuan, inilah booster pump yang leaking tu. Jadi ini keadaan dalam dia. Okey, dia ada suction masuk dan suction keluar. Dan leaking tu dekat bawah tapak tu. Jadi saya tak ada video nak kongsikan video leaking. Jadi dia keluar melalui lubang tu. Nanti saya tunjuk kat mana yang dia leaking. Okey, nanti kita terbuka skru, 3 skru ni, ada 3 skru. Situ skru 1, di belakang 1, di tepi 1. Okey, tuan-tuan tengok yang satu lagi tu, skru di sini. Tuan-tuan kena buka cover ni. Okey, dah buka skru tu, jadi kita buka cover tu. Kita boleh tengok kat situ satu lagi skru. Jadi ada 3 skru kita kena buka, baru boleh cabut pump, booster pump ni. Jadi jom kita buka. Okey, ni booster pump yang baru. Nanti kita akan masukkan ke tempat dia. Jadi jom kita buka.
Okey, ini pump, ini section masuk, yang ni soket elektronik dia. Jadi kita buka dulu section keluar daripada pump. Kita buka yang masuk, section masuk. Just tolak dengan sudu je. Lepas tu yang pump yang keluar. Jadi kita angkat. Jadi soket elektronik tu kita kena buka. Air menitik sikit lah. Biasalah tu. Air dalam pump. Jadi soket ni kita buka macam biasa je. Okey. Jadi kita berjaya keluarkan pump yang lama. Kita cuba ganti yang baru. Kita tengok performance dia macam mana. Okey. Ini yang lama, ini yang baru. Dia kita punya ni sama je, volt 24 volt. Dia punya ampere dia 0.7 A. Sama je. Dia punya pressure dia semua sama. Jadi kita boleh pakai gantilah. Okay, sebelum tu kita cuci dulu dalam ni. Kita cuci dulu, ada abu-abu ni, cuci dulu. Jom kita cuci. Ini sensor untuk ni, untuk sensor panas. Kat sini dia punya sensor panas. Ni kita cabut, dia akan soket di sini. Okey, soket di sini. Jadi kita akan tukar. Access dia. Ini yang lama, ini yang baru.
Masukkan dia soket ni. Okey, untuk suction ni pun kita dah tukar baru. Kita bawah ni pun dia dah patah dalam. Jadi kita dah tukar baru. Ini kita akan masuk kat sini. Yang ni pun sama. Kita dah tukar baru. Kita akan masuk yang baru. Kita akan masuk yang baru. Okey, yang baru. Okey, kita tak tarik hari ni. Kita masuk soket dia. Soket dia. Sebelum terlupa. Yang lama berkemungkinan besar dia leaking di sini. Penyambung antara gap yang kita tengok ni dia leaking. Jadi menitik, dia akan terus meleleh di sini, dia akan keluar di lubang yang ada ni. Jom kita pasang. Kunci dulu. Kita dah pasang balik. Kita dah pasang 3 skru ni. Satu skru di sini. Satu skru di sini. Lepas tu satu skru di sini. Lepas tu satu lagi skru di sini. Di sini. Okay. Satu skru di sini. Kita pasang semula. Jadi pasang balik suction daripada pipe. Okay, kita dah siap pasang. Kita dah masuk kat suction in dengan out. In kita dah masuk, out kita dah masuk. Ini ada marking ni. In, out. Okay. Jadi in kita dah masuk kat pump akan hantar air ke filter. Jadi jom kita tengok performance pump baru. Jom. Okey, yang ni filter ni pun kita akan tukar. Kita akan tukar baru. Okey, kita dah cuci. Job kita ni tukar pump, cuci dalaman, tukar pump ni. Ini yang lama, tukar pump. Cuci dalaman, kita tukar dia punya pipe ni, kepala pipe ni. Kita masukkan sensor air panas yang baru di belakang tu, di belakang. Okay, jadi kita top up. Sebab yang sebelum ni dia leaking. Saya rasa dia leaking di bawah ni. Okey, tu bukan air. Dia ada leaking. Jadi saya tukar yang baru. Jom kita tengok. Yang ni pun kita tukar. Baru. Ini yang lama. Ini yang baru.
Kita dah pasang. Kita dah tengok dia punya instruction. Ni kita dah pasang instruction air masuk, air keluar. Jadi kita on. Jadi keadaan pump running macam biasa. Okay, air masuk. Pump tak leaking. Okey, ini selesai. Kita tukar pump, tukar sensor air panas. Okey, kita bagi dia top up. Jadi sensor air panas dah running. Macam okey. Yang ni jadi kita top up untuk sejukkan air. Nanti dah sejuk, nanti dia akan biru ni akan naik. Jadi kita try air panas. Kita try air panas. Panas. Okey. Oh, panas. Panas. Oh, panas. Okey. Selesai. Alhamdulillah. Cantik. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Assalamualaikum.